Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Bekas jurulatih negara, Tan Cheng Ho dilaporkan bakal menggalas tugas selaku pengarah teknikal Harimau Melaya. Sebelum ini, Cheng Ho pernah mengemudi pasukan negara bermula tahun 2018 sehingga 2022 malah berjaya membawa Malaysia muncul naib juara Piala AFF Suzuki pada edisi 2018 lalu. Walau bagaimanapun, jodoh Cheng Ho dan skuad Harimau Melaya bertahan selama 4 tahun sebelum jurulatih kelahiran Kedah ini dilantik sebagai pengendali baharu Selangor pada tahun 2023. Kini, Cheng Ho bergelar ejen bebas dengan kelab terakhir yang dibimbing adalah Perlis Teruk FC di Thai League 1 dan timbul kabar angin mengaitkan kepulangan beliau kembali ke pasukan negara. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Wira Yusof Mahadi, telah mengesahkan keberadaan Cheng Ho bersama pasukan kebangsaan ketika ini. Sungguh pun begitu, beliau enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai jawatan yang dipegang oleh Cheng Ho bersama skuad Harimau Melaya kendalian Peter Klamovski ini. Saya cuma boleh beri jawapan yang Tan Cheng Ho memang sudah berada dalam pasukan kebangsaan ketika ini, kata Yusof kepada wartawan Astro Arena, Fadiro Syuhani. Tetapi untuk lebih butiran, anda boleh hubungi Setiausaha Agung FAM Datuk Nur Azman Rahman. Memetik laporan Stadium Astro, Cheng Ho akan kembali ke Wisma FAM dan akan dilantik sebagai pengarah teknikal tatkala menunggu pengesahan rasmi oleh badan induk itu.